Sejak pengumuman solo move Barisan Nasional kan kat Johor ni, ada suara yang mengatakan bahawa again Barisan Nasional ni tidak berterima kasih kepada Kerajaan Paduan. Okay. So bagaimana Saudara Azli menilai persepsi ini dan apa mesej sebenar yang ingin disampaikan? Pertama kita kena faham, Malaysia ni adalah sebuah persekutuan. Persekutuan tu ahli-ahlinya adalah setiap negeri. Malaysia takkan maju ke andai kata ataupun takkan membangun ataupun takkan berkembang andai kata kalau tak ada peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh setiap negeri. Itu konsep persekutuan. Betul tak? Maknanya andai kata kalau semua negeri dalam persekutuan, semua negeri dalam Malaysia itu semua lemau, semua tak berkembang maju, semua mundur dan sebagainya, saya tak rasa Malaysia akan berkembang maju. Sebab tu contoh macam KDNK Malaysia, dia mesti ada negeri yang menyumbang. So Johor antara negeri yang aktif dan antara top 3 lah. Kan? Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Johor dan Pulau Pinang lah antara negeri yang orang kata membangun secara pesat, yang mengembang dengan jayanya, dan sentiasa antara yang menyumbang kepada KDNK yang tinggi, pertumbuhan yang tinggi kepada Malaysia. Jadi kat sini sebenarnya kita tengok yalah macam PH jugalah. Kononnya dia bentuk kerajaan persekutuan dan apabila negeri negeri seolah-olah dilihat dilihat seolah-olah macam sedikit berbeza angin ataupun belaga angin dengan kerajaan persekutuan, terus mengungkit ataupun kononnya tak ikhlas apa yang sebenarnya dibuat oleh kerajaan persekutuan kepada Johor. Saya tak rasa itu satu semangat federalism ataupun semangat persekutuan yang baik. Seolah-olah macam kerajaan persekutuan boleh menggugut, boleh mengungkit-ungkit, boleh buruk siku apa yang diberikan kepada kerajaan persekutuan selama ini kepada kerajaan negeri untuk kerajaan negeri itu untuk berkembang dan bertumbuh. Dia kena faham macam saya katakan tadi yang di awal bahawa Malaysia adalah sebuah negeri persekutuan. Malaysia takkan mungkin maju andai kata mana-mana negeri dalam persekutuan tu tak maju. Jadi sepatutnya itu yalah andai kata kalau itu pendekatan yang kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan cuba buat dengan mengungkit, dengan buruk siku, dengan tak ikhlasnya yang kononnya kata negeri Johor itu tak mungkin maju andai kata tanpa bantuan daripada kerajaan persekutuan. Saya rasa itu bukan satu semangat federalism ataupun semangat persekutuan yang baik lah kalau kita sebagai sebuah negara. Jadi hari ini dan itulah apabila kita buat keputusan untuk bertanding semedun, barulah perkara-perkara ni timbul. Barulah kita nampak tu ketidakikhlasan pimpinan yang kononnya yang ialah 2-3 orang menteri. Ialah Perdana Menteri sendiri sebagai Menteri Kewangan, Anthony Locke sebagai Menteri Pengangkutan, mungkin ada 2-3 menteri lain yang jaga ekonomi datang daripada Pakatan Harapan, dah mula hari ini berkira-kira. Dulu pun kita ingat juga kalau zaman kita masa tu UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan persekutuan, dia kata kononnya kita tak berlaku adil pada Kelantan. Kononnya kita tak berlaku adil pada negeri Terengganu, kalau Terengganu bawah PAS dan sebagainya. Tapi hari ini sifat dan juga perangai yang sama yang sebenarnya ditunjukkan oleh pimpinan Pakatan Harapan apabila mengungkit dan buruk siku tentang apa yang dicuba jayakan. Pokoknya kita di Johor, kita mampu, kita yakin dengan kepimpinannya Amat Berhormat Menteri Besar, sokongan daripada istana yang kita terima, kita akan buat yang terbaik. Sebab akhirnya yang kita nak bangunkan adalah negeri kita, yang kita nak beri kesejahteraan adalah bangsa Johor, dan akhirnya saya rasa di situ rakyat boleh menilai siapa yang sebenarnya betul-betul ikhlas untuk membangunkan negeri dan untuk mensejahterakan rakyat.